Masak daging salai ni sebenarnya senang je. Okey, jom start. Okey, aku nak bagi tahu ni resepi bukan originality Negeri Sembilan sebab ni ikut suka je. Cumanya aku ada guna satu tips daripada uwan-uwan dekat sini. Kalau korang guna cili api, korang tumbuklah dengan tangkai-tangkainya. For sure korang takkan sakit perut sebab kepedasan. Untuk bahan yang lain ni, korang just campak-campak je. Kalau korang malas, korang boleh leburkan semua. Tapi aku lagi prefer untuk menumis lah sebab dia macam lagi wangi. Masa menumis tu tak payah lama-lama. Lepas tu korang boleh tambahkan santan. Santan aku gunakan daripada Ayam Brand. Lepas tu kalau macam warna dia tak bright sangat, korang boleh tambahkan kunyit. Untuk daging salai aku beli dekat sini. Korang waste je dekat Kuala Pilah kot. Ke Juasih macam tu lah. Lepas tu korang just campak daging salai, hirisan daun kunyit. Dah siap. Lepas tu korang perasakan je. Macam biasa senang je kan. Makan dengan telur dadah auto terangkat. So, selamat cuba.